Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, saya dan rakan-rakan akan membentangkan persembahan subjek GPPP 1092 Pengantar Pengajian Pendidikan. Nama diberi Nurul Ain binti Muhammad Shuaib Badli. Saya Nurul Iman Syafirah binti Muhammad Mustafa. Nama saya Nur Erdina Sofia binti Zaini dari kelas PM Bahasa Melayu PPR SMP 2024-2029. Persembahan kami pada hari ini telah mendapat panduan daripada soalan pentaksiran berterusan, iaitu bagaimanakah kualiti guru mempengaruhi sistem pengajaran dan pembelajaran dalam mencapai aspirasi pendidikan. Kita pergi kepada frasa yang pertama, iaitu kualiti guru. Kualiti guru boleh dikaitkan dengan sasiah guru cemerlang. Jadi, terdapat 8 sasiah guru cemerlang, iaitu yang pertama, konsep kendiri positif. Yang kedua, dedikasi. Yang ketiga, penyayang. Yang keempat, berakhlak mulia. Yang kelima, bersikap terbuka. Yang keenam, penampilan. Yang ketujuh, bertanggungjawab dan amanah. Dan akhir sekali, berketerampilan. Frasa kedua, aspirasi pendidikan. Aspirasi pendidikan boleh dilihat daripada dua aspek, iaitu 5 aspirasi pendidikan dan 6 aspirasi murid. 5 aspirasi pendidikan. 5 aspirasi pendidikan tersebut ialah akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Selain itu, terdapat 6 aspirasi murid, iaitu kemahiran memimpin, kemahiran berfikir, kemahiran peribahasa, pengetahuan, etika dan kerohanian, dan identiti nasional. Guru yang mempunyai sasiah cemerlang dengan konsep kendiri positif. Jadi, bagaimana guru ini mempengaruhi proses pengajaran dan pembelajaran? Sebelum itu, kita akan tak lebih kenali konsep kendiri positif seorang guru. Guru sasiah yang mempunyai konsep ini, dia merujuk kepada seorang pendidik percaya dengan diri sendiri. Dia mempunyai keyakinan, menghargai dengan menilai sesuatu positif, optimis serta berpuas hati dengan diri dan percaya pada pencapaiannya. Jadi, bagaimana guru yang mempunyai sasiah konsep kendiri positif ini mempengaruhi proses pengajaran dan pembelajaran? Hal ini kita boleh lihat bagaimana guru ini mempengaruhi proses PDP. Yang pertama adalah mewujudkan persekitaran yang positif, di mana apabila guru ini bersikap positif akan mewujudkan suasana kelas yang kondusif, mesra dan juga selamat. Kesannya kepada proses pengajaran dan pembelajaran, dalam bilik darjah, murid akan lebih rasa bersemangat untuk belajar tanpa rasa takut atau tekanan. Yang kedua, bagaimana ia mempengaruhi dengan membantu murid cabaran emosi dan sosial. Kerana murid ini mempunyai isu kendiri rendah, maka guru yang bersikap positif inilah yang boleh membantu mereka untuk lebih memahami. Jadi, dalam bilik darjah, guru ini boleh mengajar kemahiran pengurusan emosi seperti cara mengawal marah atau kecewa. Yang ketiga adalah menerapkan nilai murni dalam pembelajaran. Hal ini kerana apabila guru ini mempunyai sasiah konsep kendiri positif, guru ini bukan sahaja mengajar akademik, tetapi guru ini juga membimbing murid untuk menjadi insan yang berakhlak mulia. Selain itu, guru yang mempunyai sasiah konsep kendiri positif ini juga dapat mencapai dalam aspirasi pendidikan. Hal ini kita boleh lihat melalui 6 aspirasi murid, iaitu kemahiran berfikir. Apabila guru ini bersikap positif, maka dapatlah mewujudkan hubungan antara guru dengan murid yang positif juga, bagi menggalakkan pemikiran yang bebas. Guru yang positif mempunyai komunikasi yang baik dengan murid, memberikan dorongan dan menghormati idea murid. Jadi, murid ini akan berasa selamat untuk berkongsi pendapat dan lebih berani untuk mencuba pendekatan baru dalam pembelajaran. Jadi, apa kesannya kepada PDP? Maka, dalam bilik darjah, murid ini akan lebih percaya kepada kebolehan diri dan berani berfikir di luar kebebasan. Yang kedua adalah murid ini juga dapat mengembangkan perspektif yang lebih luas terhadap isu.
Contohnya, situasi dalam bilik darjah, dalam subjek Bahasa Melayu, guru ini menggalakkan murid untuk menulis esei kreatif dengan tema bebas untuk merangsang daya imajinasi dan pemikiran kreatif mereka. Seterusnya, ciri sasiah guru dedikasi. Dedikasi dan komited dalam konteks seorang guru merujuk kepada kesungguhan, keikhlasan dan usaha berterusan dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Dan di sini saya telah memasukkan maksud dedikasi itu sendiri menurut Dewan Bahasa Pustaka. Dedikasi ini bermaksud pengorbanan tenaga untuk sesuatu, ketekunan, kesungguhan dan macam-macam lagi. Apa maksud seorang guru yang berdedikasi? Seorang guru yang berdedikasi ialah seorang guru yang sanggup berkorban masa dan tenaga. Guru yang berdedikasi tidak terhad kepada waktu bekerja rasmi, tetapi sedia meluangkan masa tambahan untuk membantu murid sama ada dalam kelas tambahan, bimbingan khas atau aktiviti kurikulum. Guru tersebut tidak berkira dalam memberikan tujuan ajar kepada murid yang memerlukan bantuan. Seterusnya, guru yang tidak mudah putus asa dalam mendidik murid. Contohnya, guru ini dia berusaha mencari pelbagai pendekatan untuk memastikan semua murid dia memahami pelajaran yang diajar, termasuk mereka yang lemah dalam akademi. Bukan sahaja dia akan membantu yang mahir dalam akademi, tetapi dia juga akan membantu pelajar yang lemah dalam akademi supaya mereka seiring memahami pelajaran yang diajar. Kemudian guru ini bersabar dalam menangani murid yang bermasalah. Contohnya, biasa murid yang bermasalah disiplin dan tidak cepat menghukum tanpa memahami kenapa mereka bermasalah. Seterusnya ialah sentiasa berusaha untuk meningkatkan kualiti pengajaran. Dekat sini, guru ini dia komited untuk memperbaiki kaedah pengajaran dengan menerapkan inovasi dan teknologi. Kemudian dia rajin menghadiri kursus, bengkel atau membaca bahan ilmiah untuk menambah ilmu pengetahuan dan kemahiran mengajar. Jadi di sini saya akan menerangkan aspirasi pendidikan berkaitan sasiah dedikasi untuk aspek kualiti. Di sini guru yang berdedikasi dapat meningkatkan prestasi murid. Guru yang berdedikasi tidak sekadar mengajar tetapi berusaha memastikan setiap murid memahami pelajaran dan mencapai potensi penuh mereka. Mereka sedia untuk meluangkan masa tambahan untuk memberi bimbingan kepada murid yang lemah. Kemudian, guru ini membentuk sasiah murid yang cemerlang. Jadi, pendidikan yang berkualiti bukan sahaja akademik tetapi juga membentuk sasiah kepribadian murid. Guru yang berdedikasi menjadi role model dalam mengamalkan nilai murni seperti disiplin, tanggungjawab dan kesungguhan. Seterusnya ialah menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif. Guru yang komited dan berdedikasi akan menggunakan pelbagai pendekatan pengajaran untuk menjadikan pengajaran mereka lebih menarik dan interaktif. Jadi, mereka menggalakkan murid yang berfikir, menggalakkan murid untuk berfikir secara kreatif, secara kritis dan menyelesaikan masalah dengan kreatif sejajar dengan aspirasi pendidikan abad ke-21. Seterusnya, kita lihat kepada sasiah guru cemerlang penyayang. Guru yang mempunyai sifat penyayang adalah guru yang bersedia menjaga kebajikan serta mengambil berat tentang keadaan murid-muridnya. Sasiah penyayang ini juga menggambarkan sifat seorang guru yang berlemah lembut dalam segala tindakannya. Bagaimana kualiti guru sasiah guru cemerlang penyayang ini mampu mempengaruhi pengajaran dan pembelajaran. Jadi,
Kualiti guru penyayang ini mampu memberi kesan terhadap pengajaran dan pelajaran dengan cara dapat meningkatkan motivasi dan minat pelajar. Pelajar akan lebih bersemangat untuk belajar kerana mereka merasakan yang guru tersebut mengambil berat tentang mereka. Pelajar juga akan lebih berusaha untuk mencapai kejayaan kerana mereka ingin membanggakan guru yang mereka hormati. Seterusnya, kualiti guru penyayang ini juga mampu meningkatkan keberkesanan pengajaran. Kerana apa? Guru boleh menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel dan memahami keperluan setiap pelajar. Kerana guru yang penyayang ini lebih dekat dan lebih dapat membina hubungan yang mesra dengan pelajar. Pelajar juga lebih mudah memahami dan mengingati apa yang dipelajari. Dan kualiti guru penyayang ini juga mampu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang selamat dan positif. Kerana apa? Kerana pelajar berasa lebih selesa, dihargai dan diterima dalam kelas. Kualiti guru penyayang ini juga menggalakkan pelajar untuk lebih aktif dan berani bertanya. Kerana guru yang bersifat penyayang ini tidak mudah marah dan sentiasa berlembut dalam tutur kata dan tindakannya. Jadi, guru ini mampu mengubah persepsi murid terhadap sebahagian guru yang berperwatakan garang. Guru bersifat penyayang ini dapat memecahkan stigma tersebut dan murid akan berani untuk bertanya dalam kelas tanpa risau akan dimarahi oleh guru tersebut. Bagaimanakah kualiti guru penyayang ini mampu mempengaruhi proses pengajaran dan pembelajaran dalam mencapai aspirasi pendidikan? Jadi, berdasarkan bacaan saya, kualiti guru penyayang ini dapat mempengaruhi pengajaran dan pembelajaran dan juga dapat mencapai aspirasi murid. 2 daripada 6 aspirasi murid yang boleh dikaitkan dengan kualiti guru penyayang ini, iaitu yang pertama, kemahiran memimpin. Guru penyayang akan menggalakkan pembelajaran kolaboratif, iaitu guru ini akan menerapkan kaedah pembelajaran berasaskan projek dan kerja berkumpulan untuk membolehkan pelajar melatih kemahiran kepimpinan. Seterusnya, kualiti guru penyayang ini juga mampu menyemai nilai keyakinan diri. Guru ini memberi sokongan dan dorongan kepada pelajar untuk bersuara, membuat keputusan dan mengutarakan pendapat mereka. Guru sasiah cemerlang yang lain seterusnya adalah berakhlak mulia. Apa itu guru yang mempunyai sasiah berakhlak mulia ini? Guru ini merujuk kepada seorang pendidik yang memiliki kepribadian terpuji serta mengamalkan nilai-nilai moral dan integriti yang tinggi dalam kehidupan seharian, khususnya dalam interaksi dengan murid, rakan sekerja, ibu bapa dan masyarakat. Jadi, bagaimana guru yang berakhlak mulia ini mempengaruhi proses pengajaran dan pembelajaran? Jadi, kita dapat dilihat bagaimana guru ini mempengaruhi proses PDP dengan mewujudkan persekitaran pembelajaran yang harmoni dan positif. Apabila guru ini bersikap lembut, sabar dan bertimbang rasa, akan mewujudkan suasana kelas yang selesa dan selamat. Jadi, kesannya kepada murid ini akan lebih berani untuk bertanya dan berkongsi idea kerana mereka ni tidak takut dimarahi atau direndahkan. Yang kedua, bagaimana ia dipengaruhi, kita boleh lihat dengan seorang guru itu membentuk sasiah dan adab murid dalam pembelajaran. Apabila guru berakhlak mulia ini, dia mengajar, dia hanya bukan mengajar akademik tetapi dia juga mendidik murid tentang nilai-nilai moral. Kesannya, murid ini akan mencontohi kesantunan dan kesopanan guru dalam percakapan dan juga tingkah laku. Yang ketiga adalah menjadi role model kepada murid. Jadi, dalam proses PDP itu, murid ni akan mencontohi tingkah laku seorang guru tersebut kerana guru itu mempunyai akhlak mulia. Murid ini sering mencontohi tingkah laku dan percakapan guru. Yang kedua adalah guru ini bersasiah tinggi akan mengajar nilai murni secara tidak langsung melalui sikap mereka sendiri.
Oleh itu, guru yang berakhlak mulia ini juga dapat mencapai dalam aspirasi pendidikan. Hal ini kita boleh dilihat melalui 6 aspirasi murid, iaitu salah satunya adalah identiti nasional. Apabila guru ini berakhlak mulia, maka dapatlah mewujudkan persekitaran kelas yang menghormati dengan kepelbagaian. Hal ini kita boleh dilihat jika guru ini dia menggalakkan sikap hormat menghormati antara murid tanpa mengira kaum, agama dan budaya, maka murid ini akan diajar bahawa kepelbagaian ini adalah aset negara yang perlu dihargai dan bukan punca perpecahan. Kesannya kepada PDP adalah murid ini akan lebih terbuka dalam menerima perbezaan dan memahami kepentingan perpaduan, dan yang kedua adalah murid ini akan dapat belajar dalam suasana yang harmoni dan juga inklusif. Contohnya situasi di mana guru ini menggunakan aktiviti silang budaya seperti penceritaan tentang perayaan pelbagai kaum dan juga projek seni yang berasaskan warisan Malaysia dalam pengajaran. Seterusnya ialah ciri khasiat guru cemerlang yang bersikap terbuka. Ciri khasiat guru cemerlang yang berfikiran terbuka merujuk kepada sikap seorang pendidik yang bersedia menerima pandangan, idea dan perubahan dengan positif. Guru yang berfikiran terbuka tidak terikat kepada satu cara pemikiran saja, tetapi fleksibel dan bersedia menyelesaikan diri dengan keadaan semasa. Di sini terdapat tokoh John Dewey yang mengatakan dalam falsafah pendidikan Dewey menekankan bahawa pembelajaran harus bersifat interaktif dan berasaskan pengalaman. Jadi, guru yang bersikap terbuka akan lebih fleksibel dalam mengadaptasikan kaedah pengajaran mengikut keperluan murid. Jadi, guru yang bersikap terbuka ini ialah jenis guru yang menerima teguran dan kritikan dengan positif. Guru ini dia tidak mudah tersinggung apabila diberikan teguran oleh pihak pentadbiran, rakan sekerja dan murid. Mereka menggunakan kritikan itu sebagai peluang untuk memperbaiki kelemahan diri. Seterusnya, mereka bersedia untuk menerima pendapat dan idea baru. Mereka tidak memandang rendah kepada cadangan daripada murid dan rakan guru, dan mereka menghargai kepelbagaian pandangan dan menggunakan idea yang bermanfaat untuk meningkatkan kualiti pengajaran. Dan akhir sekali ialah jenis guru yang menerima perubahan dengan sikap positif. Guru ini dia bersedia untuk mengadaptasikan perubahan dalam sistem pendidikan seperti penggunaan teknologi dalam pengajaran, dan guru ini dia tidak menolak pembaharuan hanya kerana sudah selesa dengan cara yang lama. Seterusnya, di sini adanya aspirasi pendidikan berkaitan khasiat sikap terbuka bagi aspek akses. Di sini guru dapat menerima kepelbagaian murid. Guru yang terbuka mengiktiraf bahawa setiap murid mempunyai latar belakang, budaya dan kemampuan yang berbeza. Jadi, mereka menghormati perbezaan dan tidak mendiskriminasikan murid berdasarkan jantina, etnik, status sosial dan kecerdasan. Seterusnya ialah mengamalkan pengajaran yang fleksibel dan adaptif. Jadi, tidak semua murid belajar dengan cara yang sama. Jadi, guru yang bersikap terbuka menggunakan pelbagai kaedah pengajaran untuk memastikan semua murid dapat memahami pelajaran. Mereka bersedia untuk menyesuaikan pendekatan mengikut keperluan individu, termasuk murid yang mempunyai keperluan khas atau berlainan tahap pencapaian. Dan akhir sekali ialah guru ini dia menggalakkan persekitaran pembelajaran yang inklusif. Guru yang guru yang bersikap terbuka mewujudkan suasana kelas yang mesra, menyokong dan menyokong di mana semua murid berasa diterima dan dihargai. Mereka menggalakkan interaksi positif antara murid untuk memupuk sikap hormat dan toleransi dalam kalangan pelajar. Kualiti guru ataupun khasiat guru cemerlang yang seterusnya adalah penampilan. Seorang guru seharusnya memiliki penampilan yang baik
dan sesuai sebagai seorang guru yang kerja di dalam bidang profesional. Guru perlu memakai pakaian mengikut etika dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak kementerian. Berikut merupakan contoh etika dan peraturan pemakaian bagi penjawat awam ataupun kerja bidang profesional seperti guru, iaitu guru perlu memakai pakaian yang menutup aurat dan tidak mencolok mata. Bagaimanakah kualiti guru penampilan ini mampu mengeruhi pengajaran dan pembelajaran? Kualiti guru penampilan ini mampu menarik perhatian dan meningkatkan fokus pelajar kerana guru yang berpenampilan menarik tetapi profesional lebih mudah menarik perhatian pelajar. Guru juga dapat memastikan pelajar lebih fokus terhadap pengajaran kerana guru kelihatan yakin dan bersedia ketika guru menyampaikan ilmu. Seterusnya, kualiti guru penampilan ini mampu mewujudkan suasana pembelajaran yang positif dan kondusif. Guru yang berpenampilan kemas mencerminkan disiplin dan ketertiban dan menjadikan kelas lebih teratur. Guru ini juga membantu pelajar mencontohi etika berpakaian dan menjaga kebersihan diri kerana apabila mereka melihat guru yang mengajar dan berada di hadapan mereka memakai pakaian yang kemas, memakai pakaian yang sewajarnya mengikut peraturan, murid-murid ini akan mengikut dan menjadikan guru sebagai contoh. Dan kualiti guru penampilan ini mampu meningkatkan rasa hormat dan kepercayaan pelajar. Kerana apa? Kerana pelajar lebih menghormati guru yang berpakaian kemas dan menjaga imej diri. Seterusnya, guru yang berpenampilan ini mampu memberi tanggapan positif bahawa guru adalah seorang yang profesional dan berwibawa kerana melalui pemakaian saja seseorang itu boleh dinilai. Jadi, berdasarkan kualiti guru penampilan ini, saya dapat kaitkan dengan satu aspirasi murid, iaitu satu daripada 6 aspirasi murid, iaitu etika dan kerohanian. Guru yang mempunyai penampilan yang kemas ini mampu menyemai nilai moral dalam pengajaran. Guru tidak hanya mengajar subjek akademik tetapi juga menyisipkan nilai etika dan kerohanian dalam pelajaran seperti kepentingan kesabaran, ketulisan, kasih sayang dan kehidupan, cara pemakaian, peraturan pemakaian dan adab. Seterusnya, guru yang mempunyai penampilan yang baik ini mampu menjadi model peranan kepada pelajar. Guru yang berdisiplin dan bertanggungjawab akan memberi contoh yang terbaik kepada pelajar, iaitu memakai pakaian yang sewajarnya mengikut etika, mengikut peraturan dan daripada situ murid akan mengikut apa yang dilihat. Guru yang cemerlang seterusnya adalah bertanggungjawab dan amanah. Jadi, guru ini adalah merujuk kepada seorang pendidik yang melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan penuh dedikasi dan juga jujur dan beretika. Guru ini bukan sahaja memastikan keberkesanan menjadi contoh teladan kepada murid dalam aspek kejujuran, disiplin dan integriti. Jadi, bagaimana guru yang mempunyai sasiah bertanggungjawab dan amanah ini mempengaruhi proses pengajaran dan pembelajaran? Hal ini kita boleh dilihat melalui sikap ini dengan guru ini yang mempunyai tanggungjawab dan amanah. Yang pertama, apabila guru ini bertanggungjawab dan amanah, maka ia dapat menjadikan PDP ni lebih berkesan dan berkualiti kerana guru yang bertanggungjawab ni akan membuat persediaan rapi sebelum mengajar. Jadi mereka inilah akan memastikan bahawa pengajaran ini menarik, relevan dan sesuai dengan tahap murid. Yang kedua adalah memupuk sikap disiplin dan tanggungjawab dalam kalangan murid. Guru yang amanah ini akan bertanggungjawab dan akan juga menjadi contoh teladan kepada murid. Kesannya, murid ini akan belajar nilai kejujuran, tanggungjawab dan disiplin melalui sikap guru.
Yang ketiga adalah menggalakkan kejujuran dan integriti dalam akademik. Jadi, guru yang amanah ini akan memastikan murid ini belajar dengan usaha sendiri tanpa menipu dalam peperiksaan ataupun tugasan. Jadi, mereka ni akan menanam nilai kejujuran dan integriti dalam setiap aspek pembelajaran. Oleh itu, guru yang mempunyai sasiah bertanggungjawab dan amanah ini juga akan boleh mencapai dalam aspirasi pendidikan. Antaranya ialah dalam 6 aspirasi murid, iaitu kita boleh dikaitkan dengan kemahiran memimpin. Apabila guru ini bertanggungjawab dan amanah, maka ia dapat menjadi teladan kepada kepimpinan yang baik. Guru yang menunjukkan sikap kepimpinan melalui tindakan seperti mengurus kelas dengan adil, berdisiplin dan menunjukkan integriti, maka murid ini akan mencontohi tingkah laku guru dalam memimpin dan mengambil tanggungjawab. Kesannya kepada PDP, murid ini akan belajar bahawa kepimpinan ini melibatkan tanggungjawab, kejujuran dan keadilan. Yang kedua adalah murid ini akan lebih bersedia untuk memimpin rakan sebaya dan bekerja dalam kumpulan. Contohnya situasi, guru ini sentiasa tepati waktu, menepati janji, bersikap adil dalam menguruskan kelas mengajar. Jadi murid ini akan menilai dan mengikuti sikap tingkah laku tersebut. Selain itu, ciri sasiah guru cemerlang ialah berketerampilan. Jadi, ciri sasiah guru cemerlang yang berketerampilan ini merujuk kepada keupayaan seorang guru untuk menampilkan diri dengan imej yang profesional, berkeyakinan dan berwibawa dalam tugasnya. Jadi keterampilan seorang guru ini bukan sahaja melibatkan penampilan fizikal tetapi juga kemahiran komunikasi, kepribadian dan juga gaya pengajaran yang menarik. Dan menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, keterampilan ini bermaksud keadaan atau sifat terampil, kecekapan, kemampuan yang tinggi. Kemudian khusus yang meningkatkan dan kecekapan kaki tangan juga diadakan. Guru yang berketerampilan ini ialah guru yang berpenampilan kemas dan profesional. Mereka memakai pakaian yang sopan, kemas dan sesuai dengan profesi perguruan. Mereka sentiasa menjaga kebersihan dan imej diri sebagai contoh kepada murid. Kemudian, mereka ini mempunyai keyakinan diri yang tinggi. Mereka berani bercakap di hadapan kelas dan halayak ramai tanpa rasa gugup. Dan mereka tidak mudah terpengaruh dengan tekanan atau cabaran dalam profesi perguruan ini. Akhir sekali ialah mereka ini berwibawa dan dihormati. Mereka mempunyai aura kepimpinan yang membuatkan murid dan rakan sekerja menghormati beliau. Mereka juga bersifat tegas tetapi tidak garang serta mampu mengawal kelas dengan baik. Seterusnya di sini ada aspirasi pendidikan berkaitan sasiah keterampilan ini dari aspek kecekapan. Yang pertama sekali, guru ini dia menggunakan masa dan sumber dengan berkesan. Contohnya, kecekapan pendidikan bergantung pada pengurusan masa yang baik dalam kelas. Jadi, guru yang berketerampilan tahu bagaimana untuk mengatur masa dengan seimbang antara teori, amali, pembincangan dan penilaian. Mereka juga bijak untuk menggunakan sumber seperti teknologi, bahan bantu mengajar dan ruang pembelajaran untuk memaksimumkan hasil pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan keupayaan murid dalam pembelajaran. Guru yang berketerampilan dapat menyelesaikan kaedah mengajar mengikut keperluan murid, memastikan mereka dapat belajar dengan lebih cepat dan berkesan. Mereka juga membantu murid untuk mengembangkan kemahiran seperti pemikiran kritis, penyelesaian masalah dan komunikasi sejajar dengan keperluan pendidikan moden. Dan yang terakhir ialah mereka menjadi model kecekapan kepada murid.
Di sini murid cenderung meniru cara kerja dan disiplin guru mereka. Jadi jika guru menunjukkan kepengurusan yang cekap, pemikiran yang teratur dan sikap profesional, murid akan mengikut contoh yang sama. Sekian daripada kami. Assalamualaikum.